Staf bawa kereta company macam kereta sendiri. Sampai langgar luar waktu kerja pun bos kena tanggung. Bila jadi kemalangan luar waktu bekerja, claim insurans tak lepas. Bos juga yang kena bayar repair. Lebih kurang RM5,000 juga tu. Kalau kenderaan tu dah tak boleh jalan 3-4 hari, berapa banyak job yang tergendala? EasyTrack bantu anda hadkan masa operasi kenderaan. Luar waktu, alert terus ke phone. Semua pergerakan boleh track. Siapa guna, pergi ke mana, bila dan kenapa. Sejak pasang fleet management EasyTrack, kereta company dah tak bergerak luar masa yang dibenarkan. Klaim minyak pun turun, driver pun lebih berdisiplin. Kalau syarikat bos masih guna sistem percaya je, risiko tu kalau dikumpul sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sistem fleet management EasyTrack untuk syarikat yang dah pernah rugi diam-diam. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, silalah like, follow, komen dan share video ini.